Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan bagi mata pelajaran Fiqh Muamalat yang bertajuk perbandingan antara Ar-Rahnu dengan sistem pajak gadai konvensional. Definisi Ar-Rahnu. Ar-Rahnu bermaksud gadaian dalam bahasa Arab. Ia adalah suatu kontrak cagaran di mana barang berharga diserahkan kepada pemberi hutang sebagai jaminan jika peminjam tidak mampu membayar hutang tersebut. Jika hutang tidak dibayar, barang tersebut boleh dijual untuk menampung baki hutang. Amalan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan disokong oleh hadis sahih. Manakala definisi bagi pajak gadai konvensional pula ialah pinjaman wang dengan cagaran aset berharga seperti emas atau barang-barang elektronik. Ia digunakan sejak zaman dahulu untuk dapatkan wang tanpa menjual aset. Kini, ia menjadi pilihan mudah dan cepat bagi mereka yang perlukan wang dengan segera tanpa prosedur yang rumit, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Tujuan pajak gadai konvensional ini adalah untuk memberi penyelesaian kewangan jangka pendek. Pandangan ulama mengenai keharusan pajak gadai Ar-Rahnu. Para ulama fiqh bersepakat mengenai gadaian dalam berhutang adalah diharuskan sama ada ketika bermusafir atau dalam keadaan bermukim. Hal ini kerana gadaian dianggap sebagai jaminan kepada hutang yang diambil agar hutang itu dibayar kembali. Ini bertetapan dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan. Lalu beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dan para imam hadis lainnya. Bagi pandangan ulama mengenai pajak gadai konvensional, para ulama bersepakat bahawa sebarang aktiviti pajak gadai yang melibatkan unsur riba dan gharar adalah tidak dibenarkan kerana dikira berlaku kezaliman serta memakan harta seseorang secara batil. Hal ini bertetapan dengan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 130 yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dan dengan berlipat-lipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu percaya. Kaedah pelaksanaan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ialah sistem gadaian Islam yang memberi pinjaman tunai berlandaskan prinsip syariah tanpa unsur riba atau penindasan, di mana peminjam mencagarkan barang berharga seperti emas sebagai jaminan. Proses ini melibatkan akad yang sah antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan nilai pinjaman antara 60 hingga 80% daripada nilai barang. Barang gadaian disimpan oleh institusi Ar-Rahnu sepanjang tempoh pinjaman dan akan dipulangkan setelah hutang dilangsaikan. Jika gagal dibayar, barang akan dilelong secara telus mengikut prosedur yang sah dan lebihan hasil jualan perlu dipulangkan kepada peminjam. Kaedah perlelongan barang gadaian mengikut sistem Ar-Rahnu. Yang pertama, perlelongan dilakukan jika penggadai gagal menebus marhun dalam tempoh yang telah ditetapkan. Yang kedua, notis bertulis diberikan kepada penggadai sebelum perlelongan, iaitu memberi peluang terakhir untuk menebus. Yang ketiga, jika selepas 2 minggu tiada penebusan, barang akan dilelong atau dijual. Dan yang keempat, nilai marhun diambil berdasarkan nilai pada tarikh asal gadaian. Seterusnya adalah kaedah pelaksanaan sistem gadaian secara konvensional. Menurut sistem gadaian secara konvensional, sistem ini memiliki unsur riba dan gharar kerana wujudnya unsur penipuan dan penindasan terhadap golongan lemah dan golongan yang tidak berkemampuan. Sebagai contoh, terdapat unsur penipuan seperti barang kemas yang telah digadai menjadi pendek dan sedikit apabila barang tersebut ditebus mula. Hal ini berpunca daripada tidak berlakunya timbangan dan catatan dalam resit semasa barang gadaian digadaikan. Selain itu, sistem gadaian secara konvensional ini mengenakan kadar faedah yang tinggi dan nilai gadaian yang rendah tidak setanding dengan harga barang gadaian. Hal ini disebabkan berlakunya penipuan bagi sesetengah pihak pajak gadai konvensional yang tidak mempamerkan kadar faedah untuk tataman umum. Yang ketiga, sistem pajak gadai konvensional juga akan melelongkan dan melupuskan barang gadaian sekiranya barang tersebut tidak ditebus dalam tempoh bayaran selama 6 bulan. Penggada juga tidak diberikan sebarang notis pemberitahuan yang bertujuan agar pemberi hutang gadaian boleh memindah milik barang gadaian kepada diri mereka. Acara lelongan, masa dan tempat lelongan juga tidak dimaklumkan secara meluas kepada
kepada orang-orang yang ingin menggadai, serta barang gadaian yang dilelongkan juga tidak akan dipamerkan. Inilah antara contoh-contoh penipuan dan negara yang terdapat dalam sistem pajak gadai konvensional. Terdapat beberapa kaedah pembatalan akad ar-rahnu dan kedudukan barang. Yang pertama, penggadai telah membayar hutang. Sekiranya penggadai telah membayar hutang, maka terbatallah segala urusan ar-rahnu dan barang gadaian akan dikembalikan semula kepada pemilik barang gadaian. Yang kedua, barang gadaian dikembalikan tanpa pembayaran. Jika pemegang gadaian memulangkan kembali barang gadaian kepada penggadai sebelum hutang dirangsaikan, maka kontrak tersebut dianggap terbatal. Yang ketiga, barang gadaian dilelong. Jika pihak penggadai gagal menjelaskan hutang dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh pemegang gadaian dan barang gadaian telah dijual, maka akad telah tamat. Yang keempat, barang gadaian disewa atau disedekahkan kepada pihak lain. Sekiranya barang gadaian disewakan atau disedekahkan kepada pihak lain oleh penggadai, ini telah menyebabkan pelanggaran syarat antara pihak pemegang gadaian dengan penggadai. Dan yang kelima, pemegang gadaian membatalkan akad sendiri. Pemegang barang gadaian berhak untuk membatalkan akad tanpa persetujuan penggadai, terutamanya jika terdapat pelanggaran syarat atau halangan syariah sepanjang kontraknya. Seterusnya ialah kelebihan dan kekurangan ar-rahnu dengan pajak gadai konvensional. Kelebihan ar-rahnu. Yang pertama, tiada faedah iaitu riba yang terlibat. Yang kedua, barang gadaian akan berada dalam keadaan yang sama. Dan yang ketiga, notis lelongan daripada pemegang gadaian. Yang keempat, lebihan akan dikembalikan sekiranya penggadai tidak dapat melunaskan hutang. Dan apabila pemegang gadaian melelong barang gadaian tersebut, jika terdapat lebihan daripada lelongan itu akan dikembalikan kepada penggadai. Dan yang kelima, nilai pajak gadai yang munasabah. Manakala kekurangan ar-rahnu pula ialah yang pertama, tempoh gadaian yang singkat. Yang kedua, nilai pinjaman yang rendah. Yang ketiga, proses yang rumit. Yang keempat, hanya menerima barang tertentu sahaja untuk digadaikan. Dan yang kelima, nilai upah yang tinggi. Ini ialah rukun dan syarat gadaian menurut Islam. Rukun pertama ialah rohin dan murtahin, iaitu penggadai dan pemegang gadaian. Syaratnya ialah berakal, balik, cerdik, tidak dipaksa dan berkuasa penuh. Maksud bagi tidak dipaksa ialah penggadai mestilah secara sukarela untuk menggadai barang gadaian ini. Dan yang kedua ialah marhun. Marhun ia maksud barang gadaian. Syaratnya ialah suci daripada segi syarak, mempunyai manfaat. Dan yang ketiga, pemilikan sendiri. Pemilikan sendiri bermaksud barang tersebut mestilah milik penggadai sendiri. Yang ketiga ialah marhun bih, iaitu hutang. Hutang mestilah dimaklumi. Dan yang keempat ialah siroh. Siroh iaitu lafaz. Lafaz syarat yang perlu ada pada rukun gadaian yang terakhir ialah tidak diselangi dengan perkataan yang lain. Dan yang kedua, tidak taklid atau diam dalam jangka masa yang panjang. Ar-rahnu adalah sistem gadaian berlandaskan prinsip syariah yang bebas daripada riba dan berbeza dengan pajak gadai konvensional yang mengenakan faedah. Sistem ini 100% patuh syariah, dikawal oleh pihak berkuasa agama dan institusi kewangan Islam, serta dijalankan atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Ar-rahnu menawarkan keadilan, ketelusan dan mesra pengguna sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Manakala pajak gadai konvensional berpotensi mengeksploitasi pelanggan melalui unsur riba dan keuntungan berlebihan. Solusi terhadap permasalahan kajian. Solusi ini bertujuan menjadikan ar-rahnu sebagai sistem gadaian Islam yang utama, adil, patuh syariah dan mesra pengguna, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pajak gadai konvensional dan memberi manfaat kepada masyarakat seperti: pertama, iaitu meluaskan akses ar-rahnu dengan menubuhkan lebih banyak pusat ar-rahnu di kawasan bandar dan luar bandar dan meningkatkan kerjasama antara institusi kewangan Islam dan koperasi. Selain itu, mengukuhkan sistem bantuan sosial Islam dengan mengoptimumkan peranan zakat, wakaf dan sedekah untuk membantu golongan memerlukan tanpa meminjam dan berhutang dengan geng alung sehingga terlibat dalam riba. Selain itu, juga menubuhkan dana khas kecemasan patuh syariah untuk membantu golongan rentan. Seterusnya, melaksanakan kempen kesedaran tentang kelebihan ar-rahnu berbanding pajak gadai konvensional dengan menggunakan media sosial, ceramah masjid dan seminar komuniti untuk mengajak orang ramai memilih ar-rahnu sebagai pilihan. Dan terakhir, melaksanakan sistem qardul hasan yang kukuh dengan memperkukuh prinsip pinjaman tanpa faedah
sebagai teras sistem Ar-Rahnu dan memastikan pinjaman tidak bertukar menjadi sistem keuntungan tersembunyi.